Maksudnya apa dia? Maksudnya yang dengar, yang bawa hadis tu, mungkin dia tak berapa jelas, tak berapa faham. Kemudian bila dia hantar kepada satu orang terima hadis daripada dia, tiba-tiba jadi faham. Benda itu boleh berlaku. Bermakna, yang mai kuliah ni belum tentu faham. Ada yang faham? Ustaz, orang faham Ustaz. Ustaz tak mai lagi, saya faham lah. Wih, yang ni melangkawi ni. Melampaui. Nak beritahu kok dia ada karamah. Kan? Yang tu luar biasa lah. Dia guna ilmu apa pun kita tak tahu. Tapi ada yang apabila dia dengar kuliah, dia faham. Dan Nabi kata, ada yang mai dengar, tapi kurang faham. Kurang faham, atau tak tahu, atau tak faham. Tak apa. Janji, dia hafal elok-elok, dia sampaikan kepada orang. Kemungkinan orang yang dengar daripada dia akan faham. Ini gunanya kita sebarkan ilmu. Tak dia kedekut. Oh, mai jojoh, mereka tak mai senang kita nak habang.